Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk membetulkan kedudukan referen. Yang pertama sekali, saya menggunakan credit note ni. Maknanya sekarang dia ada nombor yang ketiga. Kalau kita klik New CN, sekarang ni kalau kita lihat selepas pada ni, dia akan ambil juga nombor 3. Okey, sekarang ni saya cuba buat CN dalam ni. Okey, katakanlah ni CN saya, contohnya RM20. Okey, dia bagi potongan harga RM20. Kita klik save dan paparannya keluar macam ni. Bermaknanya kita yang pertama sekali kita kena semak berapa nombor akhir dia. Sekarang ni 1, 2, 3. Maknanya sekarang ni kita pergi dekat maintain document number, cari CN, kita klik dekat sini. Pastikan anda klik edit dulu. Okey, sekarang ni next number, dia nombor sekarang ni ada sini nombor 3. Maknanya dia bertindih lah. Jadi sekarang ni kita kena tambah dia jadi 4 kat sini. Kita save dan kita cuba balik semula ke CN. Kita klik kat new CN, kita buat balik tadi. Contohnya tadi saya ambil sale furniture tadi RM20. Okey, saya pun klik save. Jadi tengok dia dah dapat save cara lebih sempurna. Jadi sekarang ni anda hanya perlu, sekali lagi saya akan cakap, klik tool, maintain document number, pergi tengok kat CN. Contoh kalau CN lah, kalau invoice lah. Jadi anda tak perlu nak buat secara manual key in tu. Jadi anda hanya betulkan kat sini. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nombor telefon saya 0199699079. Anda hanya boleh WhatsApp kat saya kalau ada apa-apa yang pertanyaan. Saya tak sempat nak tengok video-video saya. Kalau ada komentar dan sebagainya, WhatsApp kat saya, InsyaAllah saya bantu. Kalau yang belum bantu tu, kalau masih belum dapat selesai masalah tu, WhatsApp saya sekali lagi. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.